Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada channel Nash Archer. Jadi hari ni kita berada di Pacu Dungung. Pacu ni adalah satu kawasan dekat Dungung yang di mana ada air bukit. So kalau waktu hujan memang sini akan jadi sangat-sangat dalang, sangat-sangat best untuk mandi. So jangan bimbang, sini tak ada benda kata benda mata air, pucuk air, ingat dah. Kepala air. So kepala air jarang sangatlah berlaku kat sini. Jadi korang nak datang sini untuk mandi sangat-sangat bagus. So kita ada family dekat sana mandi. Tapi next hari ni kita nak test pakai sling, tengok. So dekat kawasan ni saja kita boleh guna full power. Okey, jom kita tengoklah hasil dia. So next mungkin tak akan edit video ni, so kita akan terus je record. Alright, let's go. Batu yang pertama. So cameraman hati-hati lah. Okey. Yang pertama. Dua wish. Boleh tahan. So Nash boleh lempar sekuat hati sebab duduk kawasan ni tak ada orang, so tak ada masalah lah orang kata. Kita cari batu kedua. Mu boleh zoom in je kalau mu nak. Tu cameraman. Boleh lah. Batu kedua. So kita akan buat kuat lagi kalau boleh, insyaAllah. Tapi ada orang kata Nash suruh panjangkan ni. Mak datuk jauhnya. Apa? Korang boleh dengar tak bunyi di sana? Ambil angle lain kalau nak. Terlepasnya. Terlepas. Sebenarnya kita sling ni kita tak perlu pusing pun. Kita boleh je kalau macam kita ambil ni, kita buat satu hayung. Macam tu. Alamak, tak jadi. Alamak. Susah juga nak main benda ni. Tu dia. Baru jadi. Rupanya kita main sling ni dia ada rhythm dia. So kita tak boleh lepas sesuka hati lah. Cameraman main dekat. You better come here, man. Boleh aku. Nice lah. So kita lempar lagi. Kita lempar sebanyak yang boleh. Sebab batu banyak, unlimited. So the best part is bila kita pakai sling ni, nombor satu, kita bagi tahulah. Peluru unlimited. Literally. Just orang kata benda kutip je. Next cuba target pokok tu kalau boleh. Allah Akbar. Ke belakang lah pula. Susah kan nak main senjata ni. Dia kena cukup berat. Okay. Allah Akbar. Ayah. Meh, kita tengah batu besar sekali, nampak tak? Tengah batu bapuk besar, tengok. Alright. Boleh. Memang boleh. Kita pakai batu besar pula. Boleh. Mantap lah. Lagi batu besar. Allah. Ke tepi lah pula. Okey lah. Next nak cuba ni. Kita pakai apa orang kata? Batu besar full power. Let's go. Harap sling Nash tak percaya lah. Kalau cameraman, be careful lah. Allah. Sling Nash ni tak stabil lah. Nanti kita balik adjust. Okay. Allahu Akbar. So, Nash belajar satu benda. Kalau kita tak letak betul, sling tu akan jatuh. Batu akan jatuh. Ataupun mungkin Nash kena buat push lain. So, sebab benda ni masih R&D sebenarnya. Apa, video ni panjang. Are you okay, man? Cameraman jatuh, guys. Are you okay, man? Cameraman, are you okay? Okay lah, not bad. Banyak. Tak apa, kita lepas sebanyak yang boleh. Let's go. Ya. Kalau rasa tak stabil, confirm tak stabil. Baiklah. Okey. Berapa minit dah video?
5 minit. Okey. Next akan shoot satu lagi batu ni last. Be careful, I am behind. Okey lah. Buat slow je. Okeylah, jadi gitu saja daripada channel Nash Aceh. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.